Assalamualaikum guys, welcome back. Kusangka satu, rupanya dua. Kusangka bersatu, rupanya bintang tiga. Wah, tiba-tiba masuk satu apa hal? Tak, korang jangan salah faham. Aku cuma nak sedapkan ritma mukadimah aku je. Cuma satu benda yang aku kecewa. Aku boleh tak perasan sebenarnya ada satu lagi media yang kurang adab yang dilihat seolah-olah cuba untuk menduga kita rakyat Malaysia. Kisahnya kalau kata sebelum ni kita ada kecoh lah pasal grafik yang ada dekat Sinchu Daily, rupa-rupanya ada satu lagi media yang buat perangai lebih kurang. Cuma kali ni dekat platform yang kita sangat familiar iaitu online. Aku tak pernah dengar sebenarnya nama media ni, Kwong Wah Yit Poh. Nama belakang tu lebih kurang sama macam nama Sinchu Daily dulu, which is Sinchu Yit Poh. Basically dalam bahasa pasar, Yit Poh tu maksudnya breaking news. Maksudnya berita-berita panas lah lebih kurang. So apa dia orang buat? Sama macam Sinchu Daily, diorang pergi buat satu artikel welcoming China President Xi Jinping ke Malaysia. Headline dia tertulis, Presiden Xi Jinping, kami mengalu-alukan kedatangan anda, tapi kami malu-malu nak kongsi agama rasmi negara Malaysia kepada anda, sebab tu kami tak share gambar bulan sabit. Takut Tuan Presiden elegi. Apa sebab sebenarnya tak ada bulan sabit? Kalau kata seko buat hal, kita tak pelik. Tapi kalau kata sampai dua gambar yang hampir sama ni buat perangai, apa cerita? Takkan kami sebenarnya dah berjaya bertemu dengan sebahagian dari 1.2 juta penduduk China yang masuk ke Malaysia tak keluar lagi sampai sekarang? Aku yakin itu bukan korang kan? Tapi let's say lah kalau kata kau rakyat Malaysia, takkan kau tak tahu yang bulan bintang tu sentiasa couple sekali. Mana boleh kita nak potong-potong? Betul pun. Aku nak tanya juga, staff yang buat ni siapa yang guide diorang? Takkan intern buat kerja, yang supervise ataupun yang monitor benda ni semua intern juga? Cuma apa-apa pun disebabkan posting ni dikongsikan secara online, maka bidang kuasa ni bukanlah dekat bawah KDN tapi sebaliknya dekat bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, yang mana aku difahamkan pihak SKMM dekat bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia ni dah pun panggil wakil Kwong Wah untuk bagi keterangan, dan kes ni disiasat dekat bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia pindaan baru 11 Februari 2025 yang memperuntukkan denda hingga RM500,000 atau penjara atau kedua-duanya sekali. Korang nampak tak? Aku punyalah selalu duk sebut pasal akta ni sampai aku sendiri pun dah hafal. Terbaik. But anyway, aku setuju dengan pandangan netizen. Kalau dua kali ni memang macam dah pelik dah. Macam mana kami ni nak hadam kebetulan sampaikan dua syarikat berita buat kesalahan yang hampir serupa? Yang Kwong Wah ni lagilah kalau dia kata tak perasan dengan semua kan. Sebabnya dia punya image, dia punya grafik tu lagi besar, lagi obvious kalau korang tanya aku. Kita sekali imbas tengok pun kita dah tahu dah ada kesilapan dekat situ. Cuma kalau kata aku tengok dari sudut husnuzon, mungkin bulan tu ada. Tapi disebabkan artwork tu dia buat terlalu besar. Lepas tu dia ada pula framing tu semua kan. Makanya sebab tu yang bulan dia tertutup. So itu kalau kata aku husnuzon lah. Tapi berbalik macam mana yang aku cakap tadi, kita kena tahu yang bulan dengan bintang ni dia couple. Dia kena sekali. Dia tak boleh macam kata kau asing-asing. Kau buat macam kata dekat sebelah sana bulan, kau letak kat sebelah sini bintang. Tak ada. Kau kena ikut exactly macam mana yang ada dekat bendera Malaysia tu, kau kena buat sekali macam tu. Tambah lagi yang suspicious, kenapa silap masa sambut Presiden China? Kalau tanya aku, dua-dua syarikat ni memang lain macam lah. Tu belum lagi kita nak persoal Sinchu Daily. Kenapa bendera China lagi besar dari bendera MCA? Hold up, wait a minute. Sebab tak ada bulan, bintang tu dengan biru tu nampak macam logo MCA. Pada SKMM, tolong pandang serius benda ni dan tolong bagi denda yang paling berat supaya benda ni dapat jadi pengajaran untuk mangkuk ni dan juga prospek mangkuk lain supaya diorang pun tak berani nak buat kerja sambil lewa lepas ni. Betul pun. Kita ni netizen sekarang ni berialah tengah penat duk merayau merata duk cari binaan haram. Sekali tiba-tiba muncul pula company dua ketul ni pergi buat perangai nak haram. Jangan main-main tau. Jangan sampai kami ikat yang terlibat ni semua dekat pokok musangking. Baru ada akal nanti. On serious note, yang pertama, pada badan berwajib, please make sure siasat dan juga ambil tindakan secepat mungkin. Kalau announcer era tu laju gila dapat keputusan. Betul.
Dan yang terakhir sekali, macam aku cakap tadi, aku minta maaf dekat korang semua sebab aku terlepas pandang posting yang satu ni. Tapi macam mana pun sekarang ni, kita dah masukkan dekat dalam kita punya cover, kita punya sembang. InsyaAllah aku akan update kalau kata ada info yang terbaru. Dan akhir kata pepantun, pacak berhala atas batu. Drama sikit, dapat tanah. Aku sangka cuma satu, tapi dua media sampah. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Guys, aku nak kongsi dengan korang, ini ialah remote control size Hot Wheel yang memang paling best dan juga paling murah yang aku jumpa. Seriously aku cakap memang seronok main. Kalau korang pun nak beli, korang boleh tengok link dekat pin komen.